Orang attacking dan aggressive player. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza dari Racket Kuala Terengganu. Hari ni saya nak review raket Maxball model Sakiko. Ini dia raketnya. Jom kita tengok spek dia. Berat dia lebih kurang 84 gram, 4U, G5. Balancing dia heavy hit. Stiffness dia medium flexible. Max tension dia boleh pergi sampai 35 pound. Aggressive dan attacking player memang sesuai dengan Maxball Sakiko ni. Sebab raket ni direka berat di bahagian kepala, so dia dapat membantu setiap pukulan dan smashing kita lebih padu guys. Digabungkan frame type dia adalah compact head, so lagilah smashing korang lebih mantap dan padu guys. Kalau korang tengok special grommet yang ada pada frame ni, dia ada atas dan bawah frame guys. Apa functionnya? Frame akan lebih tahan di bahagian lorong tali, dan yang kedua, menambahkan berat di bahagian kepala. Dia ada dua warna, hitam dan putih. Dari sudut kosmetik, kedua-duanya memang cantik. Cat yang digunakan memang premium dengan campuran grommet warna merah, lagi nampak garang guys. Harga asalnya RM239.90. Jika nak dapatkan harga promosi, sila tekan link di bawah. Assalamualaikum, bye bye. Oh ya, setiap pembelian raket kami akan beri 4 item percuma: tali, overgrip, baju dan member card eksklusif keluaran raket. Racun raket apa minggu ini? Ini dia raket Maxball Galan Sakiko. Okey, yang ni saya pakai tali Maxball MBS 63, tension 27, stress 10. Zio. Okey, kita dah try dah raket ni. Feeling dan handling untuk tangan yang tak kuat 6/10. Tangan yang kuat, dia punya handling dan feeling 9/10. Control 5/10. 8/10. Speed 5/10. 9/10. Power 6/10. 9/10. Saya Riza dan Saya Manjawa. Assalamualaikum. Bye bye.